Dawn rate ni menarik. Banyak saya buat kajian sebab saya tengok macam mana Tun Mahathir and the team lah. Mereka take over satu company British jadi Malaysia. So macam mana mereka buat? Sebab lepas tahun 1957, Malaysia merdeka tapi ekonomi kita tak merdeka lah. So kita masih dijajah oleh British. So Tun Daim dengan governor dan team, mereka dapat idea macam mana kita nak kontrol Guthrie pada masa tu lah. Sebab Guthrie ni masih milik British. So Guthrie ni dia buat apa dekat Malaysia? So mereka ni dah kawal industri plantation kan. Mereka dah kawal getah, sawit semualah at that time. So mainly getah. Dan Malaysia ni dia nak balik Guthrie ni sebab kita rasa kita ditindas. Kan ekonomi kita dicengkam masih oleh British dan kita tak merdeka dari ekonomi. Sumber-sumber kita, manpower orang kita, tapi hasilnya sana dapatlah, British dapat. So Tun Mahathir tak puas hati nak pulihkan ekonomi. So dia pun susunlah satu strategi nak rampas balik syarikat Guthrie ni. So depa rampas jam berapa? Waktu subuh. So waktu subuh ni mereka dah susun strategi, mereka dah cari siapa yang pegang saham Guthrie supaya mereka boleh beli. So dengan bantuan Rothschild family. Yang orang duk takut Yahudi lah bantu Tun Mahathir dan Malaysia untuk dapatkan balik Guthrie atau Sime Darby tersebut. So mereka tolong jadi broker, cari saham Guthrie dan jual dekat Malaysia. So waktu tu Tun Daim tariklah duit Petronas sikit untuk beli. Dan mereka dah berjaya beli dalam waktu subuh tu dah jadi majoriti pemegang saham 51% dan mereka buat announcement melalui radio. Waktu tu lah British pun tahu syarikat mereka dah jatuh ke tangan Malaysia dan mereka tukar nama sekarang jadi Sime Darby. Itulah cara mereka kuasai pasaran saham. Tun Mahathir ni lah jadi satu benchmark yang ramai orang takuti sampai pasaran saham punya law dah tukar. You nak beli saham secara mendadak tak boleh dan you tak boleh apungkan banyak saham sebab takut nanti orang take over syarikat you. Waktu dulu kita boleh apungkan syarikat kita lebih dari 50%. Maksudnya saham itu dijual, orang boleh beli. So kalau siapa-siapa beli lebih dari 50%, 51%, dia jadi pemilik. So lepas Tun Mahathir buat Dawn rate, satu dunia dah terkejut. So diorang dah mula cuak, diorang dah tukar law, tidak melebihi 30% saham syarikat itu diapungkan dalam pasaran saham. Sebab mereka takutlah satgi Malaysia rampas semua saham. Dawn rate tu semua orang kaji, Mak Saleh pun kaji. Sebab pada waktu tu orang tak sepandai. Maksudnya dia tak faham lagi pasaran saham, tapi Tun Mahathir and the team dah susun strategi. Mereka dah faham dah cara nak take over syarikat ni melalui menguasai saham mereka. Pegang 51%, hang tak boleh kata apa, kena serahkan kepada Malaysia. Kita lah tuan rumah. Kenapa orang tak terfikir? Okey, sebab maklumat tu, info tak ada. Kita dulu nak beli saham, kena call reminder. Kan? Pakai telefon pusing pula. Kan? So, lambat info nak kutip. Sekarang, hujung jari. You dah tahu siapa pemegang saham, you nak beli dari siapa, you dah boleh deal direct. So memang ramai orang terkejut lah. Kalau dulu you boleh pull off ni, maksudnya kabel you cekang. Kalau tak, family Rothschild Yahudi tu tolong. Sebab maklumat tu, info nak dapat sangat susah. So yang powernya bukan saja info, tapi kita negara yang kecil, kita baru lepas merdeka, ekonomi pun tak kuat, tapi kita boleh take over syarikat British jadi milik Malaysia. So orang terkejut lah. Macam mana negara yang kecil ni, yang ekonomi dia tak kuat, tapi dia boleh beli, rampas saham Guthrie. Apa yang saya buat kajian ni, kalau Tun Mahathir buat Dawn rate dekat Singapura ni, keluarga terkaya Uncle Goh ni, dia buat strategi yang sama. Dia jadi pemilik cat terbesar dalam dunia, Nippon Paint. Nippon Paint ni Jepun punya, tapi Uncle Cina ni dia jadi distributor Nippon Paint kat Singapura. Okay, sambil dia jual cat tu, sambil dia berniaga, dia beli saham Nippon. Sampai dia dah jadi pemilik utama Nippon Paint. So dia memang beli sikit-sikit sambil dia berniaga cat lah. So macam mana orang Singapura dah boleh rampas syarikat Jepun Nippon Paint dan semua cucu dia jadi billionaire lepas dia mati. So semua ni berlaku sebab saham lah. So Malaysia pun dah lipat British, dah buat Guthrie milik Malaysia.
Bukan saja Malaysia, tapi Singapura pun dah lipat Jepun. Yang Malaysia ni adore lah, dasar pandang ke timur pun kena lipat. Nippon jadi milik Singapura. Ini semua sebab saham. So kita pula semua takut. Nak masuk dalam pasaran saham ni duit kena banyak, takut rugi, takut boleh bankrupt. Sebenarnya saham ni kita boleh beli serendah RM20 dan banyak saham sekarang saham patuh syariah. Dan ilmu ni lah saya ajar dalam webinar Jumpstart Niaga Saham dan boleh dapatkan di Bio ML Studios.